Oh, memang meriah lah, ramai betul manusia. RM4 satu ikat. Kita naik bas sekarang pun kat sini, jadi balik nantilah baru beli. Banyak sayur-sayur kampung, pokok-pokok pun ada. Pasar ni sebenarnya dia start daripada pukul 7 pagi. Tapi yang hitam tu tak tahu buah apa, yang belakang tu. Dia terung asam tu. Pandai masak ke tak? Daun asam gerugo pun ada. Okay, nak kiri ke kanan ni? Ke kanan? Ke kanan. Okay, jom ke kanan. Apa benda ni? Apa ni? Biru-biru ni? Ni dia lebah madu. Kuih bahulu. Tabak. Besar-besar martabak dia, gemuk. Berapa satu tak? Satu berapa? RM4 satu. Ni kuih pena nama dia, RM2.50. Bodoh tukus. Oh, kuih padak perenam. Nak beli jagung. RM10. Besarnya dia punya mangga dia. Dan salai patin, talapia salai, keli salai. Sedap ke? Apa yang sedap? Talapia ke patin? Dia timbang juga dulu ni. Utamanya jagung manis. Lama tak makan pedas je lah. Buah salak. Asam patin dan patin sangka RM20. Mungkin sebenarnya harga jualan ni pun berbeza-beza. Seronoknya dapat makan kat tu, kat tepi sungai tu. Lepas tu diorang duduk makan. Ya, ni semua ikan masin lah kat sini. Kenapa? Ni ikan masin. Ada jual bunga juga, okey. Buah apa tu yang merah tu? Jambu ke? Anak dia Baung ke tu? Hidup lagi tu baung tu. Oh, hidup. Oh, ikan tapa. Wow. Tu apa? Terubuk Kelah Tu. Yang macam ni ikan apa bang? Ni. Kenderak. Baung kenderak. Yang ni? Kerai. Masak apa dia orang selalu ikan ni? Yang ni lahis. Dari KL. Asal KL. Nanti kami tinggal Temelloh, kita datang masak. Tu udang galah tu besar-besar. 82, 81. RM1. Kakak ni dia kait sendiri sambil-sambil kait untuk menjual dia kan. Cantik-cantik semua. Apa ni? Wow, belut. Nenas MD2 sekilo RM6. So petai. Nenas ke tu? Buat ubat. Batu karang. Memang bagus untuk batu karang ya.
Nenas batu. Dia memang keras macam batu. Rebus untuk minum air dia je lah. 5 kilo 20 ya, 2 kilo 10 ya. Lemang ni, lemang. Lemang, serunding, minyak kampung, asam rong, bawang putih tunggal loh, RM10. Tengok asam kau ada. Tu lima apa tu? Dia ada apa ni? Lima kedasa nama dia. Kedangsa. Lima manis. Dia rasa macam limau Bali lah. Tapi dia limau Bali besar ni kecil kan? Okay, kita sekarang ni dekat tepi sungai Temerloh. Weh, dia dipanggil tepung gomak. Tadi tu dekat apa tu? Ekor dia tu. Paska kat sini suara semua power-power. Pokok halia bara. Satu bekas RM5. Sedap, memang sedap, tapi nak mengemas dia tu, oh. Makan sekejap habis. Yang ni tanam punya, yang dia punya liar punya. Ni apa ni? Apa? Jagung muda. RM10. Nak satu telur itik. Ini kalau pecah tak sempat sampai KL dah habis. Terima kasih. Kunyit dia. Gemuknya. Geram aku. Kunyit hitam. Anak pokok Ajinomoto. Cekur. Bayam Brazil. Banyaknya pucuk paku. Tanam ke? Tumbuh meliar lah. Tumbuh meliar lah. RM4 pucuk paku ni satu ikat. Yang grade A ni RM2. Grade B RM3. Ambil dua RM5. Kalau ramai tak cukup. Kalau ada tak boleh. Amboi, murah rezeki. Dia bagi lagi percuma 2. Memang hebat lah orang Pahang. Lagi satu dia bagi. Mahathir. Wah. Dek, ni apa dek? Sekilo 15. RM15 35 RM50 tadi. Ya, ya, masih. Okey, masih je Ubi keling. Dia orang jauh ni, sini tak dapat nak tanah. Dia tanah pun tak dapat macam ni. Dia apa ni, tanah sini tak sama dengan tanah sana. Kempuyu. Kempuyu hidup. Jual dalam botol. Besar pohon naga ni. Satu bakul ni berapa? 10, maknanya jatuh sebiji RM5. Banyak ni ulam. Pegaga lebar-lebar daunnya. Lebar macam ni. Pegaga dia. Serai kayu ataupun sambal? Serai kayu sama. Makan ulam lah ni. Ulam. Ginseng Jawa. Ini serai kayu ataupun sambal ni kalau kita ada asa. Kita tak bisa dapat kucing belalang ni kan? Asa kan nama dia. Kita kemang lah. Dia kita punya kemang. Rasa saya buat 3 kali saya punya. 3-nya insyaAllah. Ini itulah dia ubat macam mana. Ini RM3 satu di kampung ni. Berapa satu tak? RM5 dah lah. Diorang ni tak makan. Itu sambal goreng tak? Bang, ni apa ni bang? Maman. Maman? Yang ini yang jeruk dia. Oh. Bimbing rebus. Kami kan buat. Yang dapat yang. Yang tu anak lelaki satu.
Sini dek, ke depan. Sini. Rapat sikit.